disebabkan juga jumlah pesakit kanser ovari dijangka meningkat sehingga 40% pada tahun 2040 nanti, doktor. Benar. Dan kanser ini juga difahamkan dikesan pada tahap 3 dan 4 seringkali pada tahap 3 dan 4. Jadi kelewatan mengesan kanser ovari ini disebabkan oleh wanita tidak menyedari gejala kanser itu sendiri, ataupun mungkin kurang kesedaran di kalangan pengamal perubatan tentang kanser ovari, dan juga masa yang panjang untuk melengkapkan ujian bagi mengesan kanser ovari. Jadi bila kita dah bercakap mengenai kanser ovari ini, ada yang kurang jelas. Apa itu kanser ovari? Mungkin doktor boleh jelaskan, silakan doktor. Okey, so bagi kami yang menjaga pesakit-pesakit sakit perbidanan ni, kita berkecimpung dengan kepakaran mengenai rahim, kilang telur ataupun kita panggil ovari. Jadi kita ni yang datang sebagai manusia ni datang benihnya daripada kilang telur ataupun ovari itulah. Jadi ovari ni kilang telur. Ya, benar. Ovum itu adalah telur. Ovum itu adalah hasil daripada kilang telur tu yang dikeluarkan setiap bulan. Bila kita datang bulan tu, tengah-tengah bulan dia pun datang keluar. Tunggu dia punya kawan dia lah, sperma. Kalau ada persenyawaan, kita akan jadi baby masa cycle itu. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak mengenai kanser ovari kan. Okey. Kenapa wanita cepat kenyang walaupun makan sikit apabila seseorang itu menghidap kanser ovari? Ada punya kaitan itu, doktor? Mungkin setengah wanita gembira kot kan, bila cakap makan sikit tu kenyang, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau kita cakap pasal kanser kilang telur ataupun kanser ovari ni, dia benda yang sangat serius lah. Bila kilang telur tu besarnya kecil je, macam kecil je telur puyuh pun besar lagi lebih kecil daripadanya. So kalau kita, organ yang sekecil itu mestilah dia tak ada bagi kita masalah kan. Perut kita yang sebesar-besar daripada tulang rusuk ke bawah dekat tulang pinggul tu, macam mana kanser tu nak dah tahap 1 dikesan masa itu. Tapi kalau perempuan dah mula makan kenyang sikit atau alamak, gejala ni memang sangat perlu dikenal pasti. Sebab kilang telur tu dah mula ada kerja lain dia. Maksudnya bila dia ada kanser tahap 1 2 tu dia kecil. Tapi bila dia dah duduk besar sikit, dah tekan sikit pundi kencing, ataupun kita punya usus ni kan saluran yang panjang. So kalau kita ada benda yang menekan dia, contoh macam highway lah kan, kita kata jalan lancar kalau kereta tak banyak. Tapi kalau ada kereta banyak ataupun ada sekatan jalan ke road block ke, masa tu dia pun dah start slow. Sebab tu wanita akan rasa kenyang lah kan, padahal makan sikit je. Kalau itu kita pun dah macam alamak. Ada orang kata eloklah makan sikit dah kenyang kan? Tak payah nak makan banyak kan. Sebenarnya itu merupakan satu simptom jugalah, salah satu gejala jugalah. Betul. Kalau kami dengar je tu, kami akan rasa alamak. Kata alamak tu dah kebiasaannya kalau bila dah kata macam tu, bila dah alamak tu kebiasaannya dah 3-4 lah tu tahapnya. Akbar. Lagipun kalau kilang telur ni kan dia buat hal kerja sampingannya. Bila dia dah merebak dekat dalam perut tu, dia keluarkan air. Jadi air tu dia akan tekan kita punya usus tu yang patutnya berjalan tu, dah macam banjir-banjir, dia jadi macam slow lah. Perlahan. Maka kita pun rasa kenyang je. Lepas tu makin lama kita kurus kan. Orang kata baguslah kurus. Tidak. Saya tak dapat ingat macam arwah Adibah Nur kot dulu. Betul tak dia macam asal awal kan dia macam bulat macam tu kan. Lepas tu dia akhirnya hujung-hujung tu dia kata dah makin kurus makin lah. susut. Tapi akhirnya dia meninggal lah. Saya tak ingat betul-betul sama ada dia kanser ovari ataupun tidak lah. Tapi kalau kita nampak perubatan yang sangat drastik macam tu, kita dah risau sangatlah pasal kanser kilang telur. Itulah. Sebab bila cakap macam tu, saya pula risau. Kenapa? Sebab saya ni jenis yang tak makan banyak, doktor. Tapi daripada dulu lagi lah, daripada kecil saya memang jenis yang cepat kenyang. Daripada kecil memang saya macam orang kata perut kecil. Maksudnya makan kalau bawa pergi buffet tu rugilah. Sebab saya makan cepat je. Bayar RM20 makan 2 pinggan je. Kan. Tapi maksudnya yelah bila doktor cakap tu tiba-tiba kita macam meragui lah pula kan diri kita. Tapi adalah buat kata orang tu pap smear dan sebagainya tu. Alhamdulillah setakat ni tak adalah kan. Alhamdulillah. Tapi kita cakap pasal pap smear ni pangkal rahim. Pangkal benda rahim. yang dekat bawah yang kita boleh nampak. Rahim ni kilang telur ni duduk di dalam. Macam nak bekang dia pun kalau kita kadang dah lah perempuan ni dia pagi awal lepas kita haid tu dia akan period tu tak banyak perut akan kempis kan. Ujung-ujung tu
yang dengan kita punya buncit-buncit nak period tu, mulalah kita pun susah jugalah nak pastikan adakah buncit tu disebabkan kita nak datang bulan ke ataupun sebenarnya benda lain. Okey. Jadi kalau itu apa antara gejala lain yang boleh berlaku di kalangan pengidap kanser ovari ni, doktor? Dia kalau ada jenis yang berair dalam kilang telur tu, dia akan membesar. Kadang budak umur 17 tahun perut dah buncit kan. Dia perut yang dekat bawah ni lah, bahagian bawah dekat bawah kita ari-ari tu dia akan naik atas ke atas. Tu kan? Ada yang sampai dekat tulang rusuk atas ni pun lah. Orang kata mengandung ke apa kan? Patut kesian kan kita padahal padahal kilang telur dia ada something. Jadi itu antara gejala lain lah. Ya, betul. Kalau yang tu mungkin cepat sikit orang datang dekat kita. Biasanya itu tahap berapa, doktor? Yang tu kalau yang muda-muda datang perut kembung macam tu, insyaAllah tahap ni mungkin 1 lah. Walaupun sebesar-besarnya. Dia kalau dia duduk dalam kilang telur tak keluar, dia macam belon lah kan. Selagi dia tak pecah, kita pun happy lah keluarkan dia 1 je. Tapi bila dia dah tumbuh dekat luar, berjangkit-jangkit dekat usus semua tu, dah jadi sangat sukar lah. Yang sebenarnya membuatkan perut tu membesar tu sebenarnya adakah sebab cecair ke ataupun sebab kanser tu membesar ke? Daripada kilang telur tu yang sekecil-kecil telur puyuh tu, dia boleh jadi alamak, nak kata besar mana, besar microwave. Boleh juga. Boleh juga, doktor. Wah, saya ingatkan macam besar telur telur burung kasawari tu. Tak boleh besar lagi. Boleh besar lagi. Kilang telur ni dia macam belon yang kita selagi kita macam tak meletup. Lah. Ya, benar. Dia kulit dia tu walaupun nampak nipis, tapi dia punya kejal meregang kenyal tu. Dia boleh meregang. Dia boleh membesar. So kita tengok juga dalam kandungan dia tu, kalau dia punya air dalam tu air saja kita okey lah. Tapi kalau dia dah campur dengan darah lah, dengan lemak ke pepejal lain ke, itu dia punya jenis kanser dia lebih agresif lah. Okey. Jadi sebenarnya nak tanya juga bila pendengar mendengar kan, ada macam tiba-tiba ada perubahan dari segi pemakanan kan. Macam tiba-tiba dulu rasa makan banyak ni, sekarang ni makan sikit dah kenyang. Okey, nak ni. Jadi apa agaknya rawatannya, maksudnya bila kita nak check kan, bagaimana agaknya rawatan tu akan dibuat untuk mengenal pasti betul ke ada kanser ovari? Itu sangat bagus lah, sebab kalau kita jumpa macam-macam ni doktor kan, kita kan ada kepakaran kita. Kalau kita jumpa pakar usus contoh cepat kenyang kan, kita jumpa mana dekat pakar perut. Lepas tu apa dia buat, ni contoh yang baru berlaku lah, dia masukkan kamera dalam perut, kata tak ada benda menekan perut ni, okey je. Tapi ada benda lain yang kalau you jumpa gynae ataupun pakar sip puan, kita ni bukan perut punya masalah ni, di luar perut. So bukanlah kita nak kata doktor ni kurang cakna, tapi bila kita dah tengok satu benda tu banyak kali, kita mungkin termiss sikit benda yang lain. Jadi kalau kita rasa usus je tak ada kena-mengena, tak semestinya. Mungkin pakar sakit puan perlu buat rawatan lanjut dan test-test yang kita kena buat lah untuk pastikan apa masalah yang sebenarnya. Okey, contohnya bila seseorang tu dia terus pergi ke pakar sakit puan okey, lepas tu dia bagi tahu simptom-simptom yang tadi tu. Okey, jadi apa rawatan awal tu untuk mengesan, untuk diagnose betul atau tidak seseorang tu mengidap atau tidak lah kanser ovari? Kita kalau kami yang pakar sakit puan kanser ni, kita akan check dulu dia punya badan kan. Kita tanya dia sesak nafas ke tak. Sebab kalau perut dah kembung tu, takut dekat air dalam paru-paru pun ada. So dia perangai kanser ovari ni, dia suka merebak ke sana sini. Tu kalau kita rasa macam ketulan dekat tepi kita punya leher ni, ataupun sesak nafas, dalam sikit dah mengah. Lepas tu kita pakar sakit puan ni memang suka scan kan. Kalau tengok dekat kita punya klinik tak ada scan tu, tak sah lah. Ya, betul. Scan je memang dah boleh tahulah, macam-macam kita boleh tengok kat situ. Daripada scan tu ya, kita punya ultrasound yang tak kira lah high tech ke low tech ke. Biasanya kalau air dalam perut tu memang senang akan nampak lah. Dia scan yang apa panggil CT scan tu? Tak. Itu bukan. CT scan tu fancy. Yang tu kena fancy. pergi pakar X-ray atau radiologi. Yang ini ultrasound yang biasa macam orang mengandung tu. Ya. Kat situ boleh. Bukan mengandung je, kerja kita benda yang gynae pun kita boleh scan juga.
Oh, jadi sebenarnya bukan sangat tu je kan, banyak benda lain untuk fungsinya lah, untuk melihat apa yang berada di dalam abdomen kita lah. Betul. Kita boleh pergi tengok dekat buah pinggang dia. Kalau kanser tu dah tekan salu kencing tu, buah pinggang dia akan bengkak lah. Masa tu kita ni dah tahap lebih lah ni. Kadang benda-benda tu clue je. Bila kita nampak dah selalu kan, kita dah boleh kenal pastilah apa yang serius ataupun tidak lah. Ada tu masalah yang sikit yang memang bagi saya bukanlah misteri, tapi kesialan patient. Kilang telur normal, tapi perut penuh dengan air kan. Jadi apakah penyakitnya? Kan dah pergi pakar usus kata bukan ni, tak ada apa ni. Tapi dalam perut dia kita ada macam selimut, kita panggil peritoneum lah. Sebab organ kita ni dia bukanlah duduk sorang-sorang je, dia ada selaput dia. Peritoneum dengan ovary ni dia punya penyakit dia lebih kurang sama. Ada pesakit yang macam kita dah CT scan tak nampak pun kilang telur yang tak normal, tapi perut penuh dengan yang bintik-bintik tu. Itu pun kita panggil kanser peritoneum tu, yang sepupu rapat lah dengan kilang telur punya kanser. Jadi kalau itu bukan kanser ovari, itu mungkin kanser perut Peritoneum. Peritoneum tu adalah organ ke ataupun dia salut. Kita punya dalam perut ni semua bersalut. Kat situ pun ya. Yang tu memang sangat sukar untuk dirawat lah, sebab dia bukan duduk dekat kilang telur je, dia dekat satu badan dalam perut tu. Dekat bawah kita punya saluran bernafas ni, kita panggil diaphragm, hati dah berketul-ketul. Rawatan operation tu memang sangat sukar lah, sebab nak pergi ceruk-ceruk tu kan, nak koyakkan dia, lepas tu ada risiko kecederaan lah. Lepas tu kemo pun belum tentu boleh dapat pergi tempat-tempat tu. Jadi kalau pesakit macam tu bagi saya memang kesian lah, sebab tahap dia dah advance ataupun dah sangat lanjut, dan rawatan dia pun tak banyak pilihan. Baik, kita akan bercakap lagi mengenai kanser ovari ni. Banyak sebenarnya info-info yang selama ni kita terlepas pandang, kita tak tahu sebenarnya, contoh seperti simptom-simptom tadi tu. Dan kita akan kupas lebih lagi selepas ini. Teruskan bersama-sama Alpha di Nasional FM. Kita berehat seketika. Bincang mengenai kanser ovari, cegah sebelum terlambat ya, bersama-sama dengan tetamu di konti kita, Dr. Nur Azura Nur Muhammad, yang merupakan pakar perunding sakit puan UiTM Private Specialist Center UPSC. Okey, kita bercakap mengenai gejala kanser ovari tadi doktor. Jadi ada yang mengaitkan jugalah macam ni bukan kanser ni, busung ni. Kan macam perut tu membesar, berair dan sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan jugalah kepada pendengar tentang busung ni. Dari segi istilah perubatannya bagaimana, atau lebih jelas lagi lah perincikan doktor. Okay, so kita cakap pasal busung ni kan perut buncit kan. Nak kata mengandung pun tidak. Scan-scan kita tengok tak ada mengandung pun, ataupun memang tak pernah bersama siapa-siapa kan. Anak dara lagi ke? Anak dara pasal busung pula. Lepas tu saya ingat lagi dulu, ada memang selalu orang kaitkan dengan buatan orang lah. Kan saya tak pastilah Melayu ni kan dengan santau dia tu macam memang sangat berkait rapat lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saintifiknya tadi, yang kilang telur punya masalah tu, dia boleh buat air dalam perut tu. Jadi perut duduk kembung sajalah. Patutnya air tu nanti duk kata, kalau saya tak minum, air tu akan kurus. Tidak. Dia dah duduk dalam tu bertahun. Dia cecair kan? Ya, betul. Betul. Bukan air. Bukan. Dia bukan air yang kita minum terus masuk. Tidak. Kita punya cecair. usus tu dia selalu kat tempat lain lah. Kalau air yang kita minum pergi kencing kan. Tapi yang ni memang duduk dalam tu. Jadi cecair yang menyebabkan busung ni adalah daripada telur tadi, kilang telur tu lah. Betul. Kanser kilang telur tu yang dah bercambah dekat tepi-tepi. Dia kalau kita buat operation tengok dia memang macam nak kata jelly pun ada, ataupun macam buat color dia macam kuning-kuning macam tu lah. Dia macam likat sikit lah. Betul. Dia bukan air yang macam kita kata minum clear tu kan, tidak. Dia macam color kuning-kuning sikit. Okey, apa yang menyebabkan ovari tu, kilang telur itu menghasilkan cecair begitu, doktor? Sebab bila dia kanser kan, dia benda yang tak sihat kan. Kalau kita tengok sekali imbas pun kita tengok, ni kanser ni, walaupun macam sebelum ni tak pernah tahu pun benda tu kan. Masa awal training apa benda ni kan. Kalau kita tengok dia, cara dia tu pernah tahu dah. Dengan bila sentuh tu merah-merah, cepat berdarah. So benda tu yang sebenarnya yang keluarkan air tu. Jadi kalau pesakit yang contoh kita buat operation untuk kanser kilang telur dah rawat, dah bagi kemo, lepas tu dia datang balik perut kembung, masa tu kita tahulah dia punya kanser tu dah datang balik.
Okey, mengikut pemahaman saya lah, bila kita luka kan, maksud ada nanah kan, maksudnya nanah tu ialah sel darah putih untuk melawan jangkitan kuman tu kan. Itu yang dipanggil nanah tu. Okey, kalau ovari ni dia mengeluarkan cecair tu, sebenarnya cecair tu kenapa dia keluar? Nak kata sebab mungkin dia sel yang tak normal kot sebenarnya. Sebab kalau kita sel yang normal, dia ada lapisan dia punya protein dia. So dia punya perangai tu elok lah. Terletak kat situ. Tapi kalau kanser ni dia kerja dia nak salur darah baru. Lepas tu dah lah tak matang sangat kan dia punya sel tu. Jadi perangai dia bukan perangai sel yang biasa duduk dekat kulit kering macam ni. Dia akan jadi macam berair je. Tu yang walaupun kita bagi kemo kembung balik kan. Kesian lah pesakit-pesakit macam tu. Ada yang memang dah sampai tahap yang tak boleh buat apa-apa. Kita bila dia datang kembung tu, kita cucuk perut dia, kasih kosong, keluarlah sikit. Satu hari 1 liter ke. Jadi adakah itu membantu juga dalam proses rawatan tu, maksudnya keluarkan, tapi dia tetap akan sentiasa? Betul, dia akan sentiasa menjadi kembali sebab sel yang ada tu dia dah berair-air tu, dia selagi kita tak keluarkan dia. Tapi kadang-kadang kalau kita dah buat operation, dia punya organ yang terlibat tu bukan kulit tu, kadang-kadang usus penuh. Lepas tu pun dikencing penuh, takkan kita nak buang semua-semua tu untuk rawat dia punya penyakit yang busung yang keluar air banyak kali ni. Jadi adakah bila keluarkan cecair tu dan juga bila operation tu kita buang punca masalah tu, maksudnya kilang ovari tu juga, adakah begitu antara cara rawatannya, doktor? Itu kalau yang kita boleh keluarkan dan kita rasa confident lah, tu je yang kita boleh keluar. Tapi kalau merayap sana sini tu, kadang-kadang kita pun menghadapi masalah lah. Ada juga yang orang kata kalau kita kemo yang dalam masuk salur darah tu, dia susah, jauh kan nak ke kawasan tu. Dan dulu saya pergi Korea, dia buatlah benda-benda fancy ni. Saya kadang suka juga pergi tempat-tempat luar ni kan. Kita tengok dia peritoneum tadi dia koyakkan ataupun dia buang. Lepas tu dia masuk kemo dalam perut tu, dia takung kan. Lepas tu dia akan, kiranya kemo tu terus meresap kepada kanser-kanser yang ada, yang tinggal-tinggal halus-halus tu lah. Jadi berkesan. Ada kadang-kadang benda-benda ni ikut juga patient punya status kan. Kalau dia fit ke ataupun dia punya kanser tu tak banyak, so kita kena pilih juga. Jadi bila dah selaput tu dah dikoyakkan, lepas tu macam dibuat untuk rawatan kan, adakah dia akan tumbuh balik? Yang nak buang tu dia akan tinggal, tak ada tumbuh kembali. Tak tumbuh balik lah. Jadi boleh ke kalau kita ni biasanya secara semula jadinya memang ada selaput untuk melindungi organ tu kan? Itu dia punya tugas utama dia lah. Tapi masalahnya sekarang dia dah jadi penyakit. Jadi bila dah buang tu, siapa yang nak melindungi organ tu pula? Tak apa, organ tu pandai buat kerja dia. Organ tu macam usus kan. Dia adalah lapisan dia. Cuma peritoneum ni kebetulan dia lapisi benda yang macam otot ke bawah sikit. Jadi kalau kita strip ataupun kita buang tu, dia macam dah tak ada lapisan awal lah. Tapi tak adalah menyebabkan dia sakit ataupun tak berfungsi. Faham. Jadi sebenarnya ada lapisan, tapi yang ni dia macam lapisan extra coat lah untuk ni. Okey, faham. Okey, ada orang kata mungkin kanser ovari ni untuk wanita berusia. Tapi sebenarnya adakah ini mitos saja ataupun fakta ke, ataupun sebenarnya wanita muda pun boleh dijangkiti kanser ovari, tak terselamat jugalah sebenarnya kan. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan. Itulah, kalau kita ikutkan, baru je saya mengajar student saya 2-3 hari lepas, saya tunjuk graf tu. Kalau ikutkan graf macam kanser kilang telur, kanser pangkal rahim tu, graf dia turun macam 20 lebih, baru nampak macam gemuk sikit graf tu kan. Maksudnya dia dah mengembang lah, kes tu makin banyak di kala umur yang lebih 20 tahun ke atas. Tapi kalau ovary, bau dalam-dalam atas-atas yang kosong ke 4 tahun pun dah ada dah sikit kes tu. Sebab bila kita cakap pasal kanser ovary ni, dia punya sel yang terlibat tu macam-macam jenis. Ada 2-3 sel yang utama lah. Kalau cakap pasal orang tua ni, yang high grade tu, high grade serous kita panggil. Yang tu memang disebabkan faktor umur, badan kita lama-lama tak boleh repair ataupun baiki sel yang normal tu. Lala dia tumbuh jadi tak normal. Yang tu memang kita tahulah. Tapi ada yang muda-muda ni kesian lah, sebab sel kita yang kita kata jadi zuriat semua tu, dia benda tu pun boleh menjadi kanser dan menyebabkan kanser tu datang pada seawal umur. Ada yang saya tulis tu 11 bulan pun dah ada.
In fact kadang-kadang kalau kita scan yang baby kat dalam perut tu, tak tahu pun boleh nampak juga. Okey, tapi itu macam kes tu jarang lah. Tapi jarang, ada tapi boleh jadi. Ada juga budak muda macam 13-14 tahun datang sakit perut guling-guling kan. Macam kesiannya kan. Ingatkan appendix ke, tapi bila masuk kilang telur dia dah berpusing. Lepas tu bila kita tengok, check dia punya jenis itu, kita panggil teratoma ataupun sel yang macam-macam jenis. So kita buka dalam tu, kita nampak rambut lah, gigi lah, kulit lah. Tu bukan santau, tu bukan buatan orang. Tu memang sel tu, dia perangai dia suka tumbuh jadi macam tu. Boleh doktor? Boleh. Macam rambut patutnya tumbuh dekat kulit kan. Gigi tumbuh dekat dalam mulut, tapi dia boleh tumbuh Ya, sel tu duduk dalam kilang telur. So dia tu yang menjadi kanser, tu yang dia buat benda-benda macam tu. Okey, kalau jarum ke paku tu lain lah. Yang tu itu wallahualam lah. Alien yang letak. Itu wallahualam lah. Tapi kalau kata rambut, gigi ke apa benda, sebenarnya boleh ditumbuhkan oleh sel tu yang tak normal tu. In fact kalau ikutkan tempat-tempat lain pun ada potensi juga. Macam saya rasa pernah dengar dalam paru-paru pun ada, dalam pankreas ke, adalah sel-sel tu dia sukati. Dia kan dia macam Swiss kan. Kita on tu dia nak on jadi sel apa. Semudah itu ya kan Tuhan ni ciptakan kita kan dengan macam-macam potensi. Masing-masing kadang-kadang bukan sebab apa-apa pun, tapi kadang-kadang yalah dalam dalaman kan kita tak nampak, kita tak tahu kan. Okey. Jadi macam mana kita nak kesan kanser ovari ni lah sebelum ia berlaku? Antara cara-cara untuk kita nak mencegahnya, doktor? Yalah, kalau ikutkan yang simptom kita cakap tu memang dah advance kan. Tapi kalau orang yang memang kata sepupu, mak saudara, ada genetik lah lepas tu anak, mak nenek, kanser payudara ataupun kanser kilang telur, yang tu semua kena rasa antena kena tinggi sikit lah. Kata saya ni macam ada risiko ni, takut ada masalah kanser yang diwarisi, kita panggil BRCA tu. Faham. Yang tu kalau kita tahu you ada masalah BRCA tu, kita buang terus kilang telur tu sebelum dia menjadi kanser lah. Okey. Selain maksudnya dia kata genetik tu satu hal lah doktor. Jadi bila doktor cakap BRCA tu dia adalah mutasi jin Ya betul. Jadi BRCA ni sebenarnya bagaimana? Apa sebenarnya mutasi jin BRCA ni? So kalau kita kan Swiss sel ni dia kena diberitahu untuk on ke off ke. Bila dia sampai on tu dia hidup lah. Tapi bila dia suruh dia off, maksudnya sel tu kena mati. Tapi BRCA ni kalau dia ada mutasi, kita suruh dia on, kita suruh dia off, dia tak off. Dia makin on je. So dia bercambah-cambah. So ada setengah organ dalam badan kita ni yang ada BRCA punya genetik mutasi ni, dia akan jadi kanser. Jadi adakah kita boleh kesan jin BRCA ni melalui darah, ujian darah? Soalan yang sangat bagus. And a little bit kontroversi juga. Sebab kalau kita kan bukanlah kita nak menyalahkan insurans apa semua tu, tidak. Tapi kalau kita rasa ada risiko, kalau kita buatlah contoh kan, and kita punya test tu positif, nanti ada insurans company akan kata kita tak cover lah sebab you punya masalah ni masalah genetik. So jadi ada isu sikit dari sudut tu. Tapi macam nak kata, kalau kita tahu tu mungkin lebih bagus daripada tidak mengetahui. And semudah itu je sebenarnya ambil test darah. Jadi kita buat kita cakap lah nak buat jin test untuk jin BRCA ni ada ke tak ada. Betul. Daripada darah kita lah. Pergi kepada gynecology lah. Kalau dengan kita pun boleh, ataupun pakai genetik pun boleh juga. Pakai genetik. Kadang-kadang kita gynae lah biasanya akan refer. Sebab kalau kita dekat hospital kerajaan, kalau kita rasa ada risiko tinggi ni, ataupun sel kanser tu mungkin ada BRCA, kita hantar, dia ada dia punya insentif dia nak bagi kita percuma je. Gitu. Kalau bayar sendiri 3,000 boleh, 6,000 pun ada. Jadi mutasi jin BRCA ni bukannya spesifik pada satu jenis kanser sajalah. Dia adalah kata orang tu Swiss kanser, tak kira apa jenis kanser lah. Dia ada kanser breast, sebab BR tu refer kepada breast. Kalau CA tu mana ovary datang kat situ. Tapi breast cancer and antigen something like that. Tapi breast dengan ovary ni kawan baik lah. Faham. Kalau ikutkan breast kita kan dia ada stimulasi ataupun rangsangannya daripada kilang telur juga kan. Dia nak membesar apa semua tu, estrogen punya hormon tu kena rangsang dia. Dari segi penyusuan pun juga kan doktor kan. Betul. So kita berkait rapat kat breast dengan ovary ni memang kawan baik lah. Sebab bila ibu menyusu tu biasanya dia tak period kan.
dia betul kan. In fact kalau kita menyusu, kita sebenarnya mencegah diri kita ataupun kurangkan risiko sebenarnya untuk breast cancer. Dia mengecutkan. Sebab bila sebagai ibu kan, kita rasa bila kita lepas bersalin tu, bila kita menyusukan anak tu, kita rasa dekat bahagian ovari kita tu pun macam dia mengecut kan. Bukan. Yang kecut tu bukan ovari. Itu kira tu rahim. Rahim. Sebab dia ada hormon dia lah yang jadi dikeluarkan oleh otak tu, betul? Tapi jadi orang kata apa? Rengat. Macam rengat-rengat tu kan. Jadi itu yang satu tanda yang baik lah sebenarnya kan. Betul. Dia memang sangat bagus. Kalau kita breastfeeding 2 tahun tu, 2 tahun tak period, bayangkan kilang telur kita tu yang patutnya tiap-tiap bulan keluar. Bila dia buat kerja keluar kilang telur yang ovum tu kata tu, dia akan repair balik. So repair, pecah, macam tayar lah contoh kan. Kita repair, lepas tu dia bocor kan, kita tampal balik. Adakah tampalan tu lebih baik daripada yang tak bocor? Masa itulah akhirnya genetik punya mutation ataupun yang kata jadi BRCA semua ni ada potensi untuk menjadi kanser. Faham. Jadi itulah sebenarnya banyak juga ilmu kita dapat hari ni doktor. Okeylah, masa begitu mencemburui perbualan kita ni doktor kan. Nasihat doktor lah kepada wanita khususnya lah agar lebih cakna tentang kanser ovari sebagai langkah pencegahan awal. Bagi saya, kalau ikutkan ada tanda-tanda tak kena tu, itulah kadang-kadang masalah juga doktor ni kan. Tak dengar cakap pesakit, tapi kalau kita spend masa lebih sikit dengan pesakit, sebenarnya kita akan tahu ada benda yang dia cakap tu memang signifikan. Maksudnya janganlah kata bukan, mungkin datang daripada pengalaman juga kot sebenarnya. Tapi kalau rasa tak betul tapi I have something wrong ni, jangan duduk jumpa doktor yang sama, jumpa doktor lain. Kita dapat second opinion. Exactly. Kadang-kadang kita just nak tahu betul ke kan, double triple check ni better daripada tak apalah 5 tahun kemudian baru datang. Masa tu dah cerita lain lah. Jadi itulah dia sebagai wanita ni banyak benda yang kita kena, luaran, dalaman kena jaga doktor kan. Semua package siap. Luaran nak kena jaga, dalaman pun jangan lupa itu dia penting cik. Dalam penting. Keluar kan. Kata lagi satu cantik dalam cantik luar jugalah. Gitu. Kalau tak tenang kat dalam tu, kat luar ni bergelora aja kan. Ada je tak kena. Terpancar kan. Okey, jadi apa pun insya-Allah ada ruang dan kesempatan kita kupas isu yang lain pula bersama-sama dengan doktor. Dan terima kasih kami ucapkan sudi untuk berkongsi bersama-sama kami di Nasional FM hari ini. Assalamualaikum doktor.